tahu tak apa beg sekolah, pensel dengan buku dalam bahasa Arab? Tak tahulah. Agak-agaknya siapa kita nak tanya kan? Aku rasa kita ada seorang yang sesuai. Kita tengok Kak Aiman, jom. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi, anak murid saya, Azhim dan Amir bertanyakan tentang 3 kalimah dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah beg sekolah. Beg sekolah dalam bahasa Arab ialah hakibatu madrasiyatu. Beg, hakibatu, sekolah madrasiyatu. Beg sekolah, hakibatu madrasiyatu. Yang kedua adalah buku. Buku dalam bahasa Arab ialah kitabun. Buku dalam bahasa Arab ialah kitabun. Yang ketiga ialah pensel. Pensel dalam bahasa Arab ialah qalamun rasasin. Pensel dalam bahasa Arab ialah qalamun rasasin. Oh, macam tu. Tapi, perang lagi 3 kat cikgu. Jadi, maksudnya pelatihan, membaris dengan pemadam, apa maksudnya pula cikgu? Cuba cikgu terangkan. Kami 3 tak tahu. Wah, ahsantum. Bagus persoalan awak semua. Untuk buku latihan dalam bahasa Arab adalah daftarun. Hadza daftarun. Seterusnya, untuk pembaris ialah mistaratun. Hadhihi mistaratun. Dan yang terakhir, pemadam ialah mimhatun. Hadhihi mimhatun. Oh, macam tu. Maknanya, kita dah tahulah kena perkataan tu dalam bahasa Arab. So, lepas ni kita senanglah jawab periksa. Yeay! Terima kasih cikgu.